China sekarang dah ada K visa. Okey, ini apa sebenarnya? Adakah dia boleh bersaing dengan H1B visa dari Amerika Syarikat itu? So, baru-baru ni kan, Amerika Syarikat dengan kecoh pasal H1B visa. Dia nak naikkan kos dia sampai $100,000 setahun untuk renewal. Memang gila sebab dia pun tak nak orang luar atau orang asing dapat kerja, dapat visa dan kerja di Amerika Syarikat. Okay, so China ni dia ada K visa. So apa ini sebenarnya? Okay, kita akan baca sikit lah. Okay, dah lama saya tak buat video untuk channel ini. Minta maaf sebab sibuk dan biasa saya tak tunjuk muka lah. Tapi hari ni saya nak tunjuk muka nak lebih natural sikit supaya ada attachment dengan audience. Okay, channel ini kan sama juga. Kita akan sembang pasal China. Okay, apa yang berlaku China ataupun latar belakang secara China dan sebagainya. Boleh tak komen kat bawah untuk discussion dan sebagainya. Okay, so ni kan korang nampak kat sini. So apa kriteria dapat K visa ini? Okay, so first of all ini kita kena check visa ini untuk apa. Visa ini untuk nak bakat ataupun talent dari luar negara dalam STEM, bidang STEM, Science, Technology, Engineering dan Matematik. Okay, contoh kalau korang sebagai seorang saintis ataupun researcher, engineer ataupun orang yang memang ada ilmu teknikal dalam bidang tertentu, dalam engineering dan sebagainya, korang boleh apply ni. Okay, korang boleh dapat kerja kat sana tanpa mendapatkan visa terlebih dahulu dari employer kat sana. So sebelum ni kan memang susah nak dapat kerja kat China sebab visa ni tak lulus. Memang susah dapat visa. So sekarang ni K visa ni adalah untuk pastikan orang hebat ataupun orang yang dalam bidang STEM ni senang nak masuk China dan kerja kat China juga dalam bidang yang tertentu lah. Okay, so kita check sikit K visa ni ada apa requirement. Okay, saya tengah check dari internet kat sini. Info tak banyak, tapi cuma dia pun tak tentukan umur dia. Okay, dia kata young saja. Apa maksud young sebenarnya? So kita tak pasti young ni apa. Cuma apa yang kita boleh nampak kat sini adalah korang sekurang-kurangnya kena ada bachelor degree. Okay, sarjana muda dalam bidang STEM. Lepas tu korang ada young professional engaged in relevant education or research work at such institution. Okay, semua inilah. Okay, so dekat China ni kan visa ni ada banyak jenis visa. Dia ada Z visa, X visa, M visa dan sebagainya. Tapi K visa ni ada visa yang terbaru. Adakah ini akan jadi game changer? Okay, kita tak pasti lagi. Sebab memang ada social media yang mempertikaikan tindakan kerajaan China untuk memperkenalkan K visa. Kenapa? Sebab kat China ni banyak orang muda dia habis study kat universiti tak dapat cari kerja. Okay, so mereka macam sindir lah. Orang sendiri tak ada kerja. Kenapa nak bagi kerja kepada orang asing ataupun foreigner yang dalam bidang STEM? So ada orang yang mempertikaikan tindakan kerajaan bahawa ini memang kerajaan tengah memfokus kepada orang yang ada foreign degree kepada orang tempatan. Okay, so memang satu diskusi yang tengah berlaku kat China sekarang. So ada pun orang cakap China ini buat macam ini sengaja. Dari segi geopolitik ini dia nak macam ini. Apa yang sedang berlaku kat Amerika Syarikat ni dia nak buat benda terbalik. Contoh kan, sekarang ni Amerika Syarikat ni dia nak tutupkan atau isolate dia sendiri. So sekarang ni China macam nak buat negara lebih terbuka berbanding dengan Amerika Syarikat. So supaya nampak macam lebih hebat, lebih welcoming kepada foreigners yang nak pergi ke China. Dan kita pun nampak sekarang ini K visa ini banyak orang akan apply, tapi ada check kat website dia, visa website dia pun tak nampak informasi atau maklumat yang berkaitan dengan K visa. Okay, so kita kena stay tune dan tunggu lagi. Kalau tak ada info, saya akan buat video sekali lagi supaya korang boleh check K visa ataupun requirement dia kepada siapa yang nak buat business kat China ataupun nak kerja kat China sebagai profesional dalam STEM pun boleh. Saya rasa memang satu peluang yang sangat baik untuk explore China. Okay, itu je video yang berkaitan dengan K visa. Okay, pendek je lah. So, minta maaf kepada siapa yang sebelum ni follow, tapi sekarang ni tak nampak sebab video saya kan, sebab memang tak update lah. Okay, kalau korang suka konten macam ini yang berkaitan dengan China, jangan lupa subscribe for more content like this and see you in the coming videos. Bye bye.